Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan Bro Sempoy Channel. Tempat penuh misteri, creepy, tapi steady. Okay boy, aku rasa kau nak kena dengar. Ya. Pada aku important kau nak kena dengar suara kau sendiri. Whether suara kau okey tak okey. Betul. Dah okey pak? Ni, Okay. ni Bapa kena ambil ni. Kau nak kena Pasal ambil boy jauh. pusing. Pasal kau suka gerak-gerak boy. Hello. Yeah. Kau nak Okay. kena ambil itu. Mat. Macam Mat, dia cerita seram kan? Kacau pula kaki aku. Tak mau ketawa, kita tanya kau dia ada cerita seram tak? Tak ada. Apa tak ada? Tak ada, tak pernah kacau Alhamdulillah. Cerita seram dia bila pak dia nak bayar nak bikin lori dia. Itu seram. Seram. Betul. Tu telinga semua seram. Ni Harga. apa pendapat korang dengan benda yang kita baru ada ni? Oh, lovely ya. Honestly kalau kau tanya aku pasal ni roadcaster Yes. lovely. Tapi Everything is compact. Ni Itu actually untuk earphone. ni tak payah buka kan actually. Tak payah. Ni yang lain tutup lah. Headphone yang untuk ni- Bobo je. So yang lain tutup. Ya. Ya. So They just on the number ni one. paling besar. Macam kuat. Kuat sangat ni. Kuat sangat. Boleh pekat. Dia boleh dengar semua orang ah. Ke Bobo seorang? Apa dia? Boleh dengar semua orang Dia dengar semua. Oh, Sama juga. So Boleh, kalau kita cocok yang lain punya pun akan dengar. So can use for headphone lah kira kan. Can. Okay, So like what you say actually can. Use You the can do that. Bluetooth one, Yes. We just buy the connector yang Bluetooth punya. So have cari yang apa? Wireless headphone pun actually boleh. Gaming headphone lah actually. Yang Bluetooth punya Yes. actually boleh. Actually boleh. AirPods pun boleh lah. Lagi satu kita nak Kalau boleh connect to that Yang- Bluetooth receiver then should Aku be, ada lah kita should be ada. fine. AirPods. No, my one. Monster. Then can. You just buy the receiver, cocok sini, connect. Receiver. Actually aku ada apa aku punya mic ni McDonald. Sama Obi, kau jangan pakai tu. Obi as fuck. Lebih baik tak payah pakai microphone. Kena situ. Terus masuk gitu. Style. Actually itu style semua berbual. Alamak. Jadi Satu macam macam tak kacau. Tak Tapi ada. dia punya Satu quality macam dia. PL lah. Tapi quality dia dapat. Alah. Quality dia dapat. Tapi for personal use aku rasa should be okay lah. Ya, Kalau Kan. nak Personal use podcast je I lah. think Okay, nombor satu siapa? Siapa punya mic nombor satu? Nombor satu Aku rasa is... kau punya kot. Aku punya. Ya ke? hello. Mau number 3. Muhammad 3. Oh, aku satu. Aku Ya. satu, okay. Correct. Aziz 4 Standard. Aku pun terlebih. I think I need to buy longer wire lah. We all need to buy longer wire. Yeah. Actually dah tak payah. Longer lah. Melainkan kalau ni benda lain orang nak. Correct. Actually kita jaga sudah apa? Actually Kalau kita jaga dan yang orang yang jaga tu tak, kalau korang boleh multitask Multitask rabak boleh okey lah. lah. Aziz tak boleh multitask. Tak, pasal kita dah syok bumbal siapa nanti Pak Kelakar kita akan Podcast is terlupa podcast, kan. Pada aku sebab tu kalau korang nak macam- try then boleh. macam sikit Little Boy lah. Apa pasal? Little Boy yang podcast. Dia nak kata-kata, tekan lah Syul. Nampak macam itu. Tapi kalau It's kita okay nak lah. try actually can. Try je. Pasal to think of it kan, kalau dah rapat dengan kita macam gini, then semua dah boleh pakai iPhone. Ya. Only True so that nak kena cari at least 2 meter punya headphone. Oh, 2 meter punya earphone. Yang ni berapa meter yang dia Azri like. beli? This one only 1.5 I think or 2. I think should be 2. Panjang bos. Tak cukup panjang. Kita selalu shoot pun tak panjang kan. At least I dia mean- kena apa tau, wire dia nak kena gini. Jatuh jatuh Jalan-jalan. freely. Kalau gini habis dah lekuk straight macam ni. Susah. So I think I mean can buy lah for macam extra ke apa. yeah, actually true. Tapi actually macam gini okey, cuma yang ni mahal sia. Yang Shopee kan? This one? This one Ke TikTok? $3 plus No lah, I saw ni mahal sia that time. $3 plus. Tengah gigit bibir. $3 plus. Pas. Gatas syak. Nak garuk malas. Lagi tu Okay. perangai. Mari kita try input kita punya lagu sikit Bapak kat alam. Okay, kita dah input lagu kita Import lagu kita. Guys, kita kita dengar punya lagu sikit. daripada Boss and Boy. Let's go. Selamat datang guys. Selamat datang ke Bro Sempoy Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, komen segala ni. Okay. Bell notification. Ting 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 ting. Ya, kita nak kena insertkan tu sound ting 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 ting. Sebab aku gonna use it a lot Tapi in the actually podcast. kalau kau nak start macam gini kan, then tak payah clap. Tak payah clap? Clap apa? Biasa kita clap untuk sing apa? Yalah. 1, 2, 3 je. On, then baru off, baru kita start. So this sebab kita nak kena plan dengan ni tau. Admin. Pasal kita punya video tu intro ada lagu Bro and Boy. Takkan kita dah start nak lagi. Boleh, tapi pelangkan kita buat introduction kita. Tak boleh. For me, Pasal kita nanti buat apa? ending Apa? untuk last. Buat apa? Kita dah habis interview. Correct. Terus kita play baru kita Ideas. matikan. Correct. Okay, betul. Faham tak?
Lepas tu end it with tempat penuh misteri, creepy tapi steady. Yeah. Tu nak kena letak steady baru hantu on punya it. suara. Yes, hantu punya suara. Tak, tu dah after. Try cari Play lagu tu dulu, kita dah cakap. Baru during dia tengah lagu. The background ah. The background. Mak kasih je. What you think is Kalau kau ada Tak ada macam tengok satu hati je. Tak tahu nak cakap apa. Pening kan kau rasa? Baru kau tahu jadi host. Okay, dari tadi kita berbual baru 5 minit tu. Alah. Okay. Mat, jam. Tak, kita nak kena plan macam kau cakap ending kan. Mana jatuh dulu. Mana jatuh dulu? Kira kau nak ni lagu main kat belakang as Ending. Pelan lah, pelan. Pelan dan kita berbual. Tengah berbual. Dah habis yang tempat penuh misteri. Kita bagi steady. Terus tutup. Terus Memang dia lagu aku habis stop ke aku kita masih matikan. confirm masih tengah berbual je. Confirm Lepas tu ending dari saya dari kami. Okay, jap kita try. Pada nak. Okay. Siapa host? Dah Kau bincang. host. Tak, aku tengah pakai earphone so aku host. Okay, kau host. Sekejap. Tak boleh. Dia main daripada mana kita stop tadi. Macam mana tu? Sekejap Dah tengah lama? Tak boleh. Oh, ni ada dia timing lah. Okay. Boleh? Kena saya bisik cancel. Dia dah leceh lah dia. Sorry guys, kita masih baru dengan ni benda. So as you all can see Okay, sekejap Ni apa? masih tengah gode-gode lagi. Ni apa? Tak ada. Tu kuatkan. Okay, dah habis. So this is dia pusing dia itu. Kalau dia habis tidak habis. Ambil kita lama. Lagu dia lama. Kita Yelah, lagu So, lama. okay lah. By the time kita memang dah habis berbual lah. Lagu tak habis. Selalu kita punya podcast ending Selalu. Selalu. So, jadi kita habis terima kasih. Kalau ada guest terima kasih sebab dia datang berbual. Then kita akan cakap apa? Kau nak start Tempat daripada penuh yang misteri. Tempat penuh misteri creepy tapi steady. No, nama dulu. Yes, selalu kita Lepas gitu tak apa? panggil host. Tempat penuh misteri. Yeah. Creepy tapi steady. Lepas tu dah apa? Lepas tu insert satu suara je. Suara hantu jerit. Tahu something ada lah. Tak tahu mana dapat. Terkejut awak yang pakai earphone. Pasal ada seorang dengar kan. Lain tu. Okay, mari kita cuba. Tiga ke? Okay, jadi kita buat kamera okay Kamera okay, Yeah. all good. So basically aku cakap dengan Nana, kita akan buat macam gini, some sort like this. So satu kamera, dua host, satu kamera, another host dengan Guess. Okay. So bila editing dia akan just switch gitu je. Yeah. Jadi kita dah tak boleh duduk macam straight yes. gitu. Ya. Cakap You get what I mean? pasal dua kamera. Kita lupa nak brainstorm botak ni episode. Botak episode is After this kita boleh kita boleh fikir about that lah. Sebab botak episode is dalam bunda main pun kan. Satu Yang- bunda punya handphone lagi satu kat shaker. Shaker. Bunda punya handphone dah tak boleh retrieve. So nanti we should know. Oh, So okay, jadi kita try dia punya ending. Itu Awak just nak tengok tu itu benda kalau je. keluar Kan tu actually tu Aku rasa Nana kalau ada dia sembunyi saya. itu dekat Tempat mana baik. tu? Takut dia Oh, sembunyi rifle dalam range. reference. Yang orang tu tidur. Kan musibah orang sibuk. Siapa yang kena nampak kacau. dia naik Ni lori? lah nampak awak naik lori. Oh ya. Padahal. Orang tengah sibuk kena kacau kat luar, orang tu boleh tidur sedap lah tu. Orang buat bising sikit dia marah. Tak efek Rifle range. Ni picap. Picap Ni suara kecil Tak ada apa-apa pun. Macam tak ada Tadi macam ada. Besar. Tak, kau nak kena tukar yang Berapa? Rifle range. Tak ada pun. Macam tak ada. That's why lain ni Rifle range. Cik ni pun tak tahu cik. Tak, bukan. Dah. Rifle range. Kau ada? Hello? Tak ada. Rifle range. Dia macam connected tu kau. Ada setting dia ni. Hello? Mak nasib check kau ni barang-barang. Alai. Apa merah siapa? Bila siapa? Tak ada siapa Itu pun. kan colour dia. Ni tak ada apa-apa. Ini sini ikut sini punya colour. No, Ni ni random. macam Ni mixer kacau-kacau. Tu lain untuk kita Tu tahu macam, je. Okay, try tengok. Sama aku juga. Pasal kau mic one. Yes, Maybe pasal kau mic mic one one. je kot. Maybe mic one je. Host. Maybe. So kita dah beritahu lah. Host, Yeah. boleh kacau host lah. Yes, host punya ni pun suara kau tukar. Kau try tukar lain? So channel 1. Salah.
berbual sikit. Mic test 1 2 1 2. Aku rasa is only for Untuk mic 1 je. Host lah kan. Only for host ya. Kita rasa it's something new lah, kita tahu. Ya, ya. Dah ya. tutup. Suara aku macam itik. Kita dari tadi berbual baru 10 minit guys. Kan. So- Apa yang kau ni? Kau belum tutup lagi tu? Dah tutup. Belum. Ah. Macam boleh dua-dua sial. Kita boleh masuk 2 lah. Tak boleh. Satu Tadi aku dah tutup ni sial. Jadi dia. Nampak? Ni 2 boleh masuk. Ni pun belum tutup. Mungkin dia So tercampur sensor lah. apa? Sensor? Sensor. Oh. Ni dah ada. Kau tahu. Kalau macam pak maki-maki Dia macam tut semua tut. boleh. Kali Apa? amak. Kan? Kali amak. Kau dengar? So bila kalau ada benda ni semua dia akan overlap lah. Ya. Dia akan overlap. So takkan dengar. Then apa lagi tadi maksud? Okay, so kita try daripada ni. Kalau Ending kan kita. Okay. Pasal dia ni berapa gig? Banyak. Berapa? 100 gig. 100 gig banyak. So ni kita punya testing lah. So kita try daripada kita buat Mamat as kita punya guest. Hari kita cuba Okay. Okay guys, so terima kasih kepada tetamu kita pada malam ni. Mat, terima kasih Mat sebab sudi hadir kita punya podcast pada malam ni. Mat, ada apa-apa nak cakap untuk kita guys? Tak ada. Tak ada apa-apa Okay. Terima kasih kan bersama saya lagi. Kita jumpa di next episode bersama saya Boy. Bersama saya Jopi. Bersama saya Zriko. Tempat penuh misteri, creepy. Tapi Steady. suara tu nak rekod. Yes. Tak, tu ada. Tapi ada ya. Apa? Rekod Yang, masuk mana? yang Casey pakai. Yes. Itu last sudah dah habis letak tu. Last, tau. Yes. Promo tu orang mesti post macam tu. Okay. So ada apa lagi korang nak test? Ni masih tengah lagu ke? Dah habis? Dah, stop lah. Oh lagu dah habis tadi? After pasal lagu dah lama. Tak sampai 1 minit pun kita pakai. Tak sampai 2 minit. Tak sampai 2 second pun. Dia nak Eh, cut lah. aku punya Maksud mic dia kat sini. Tak pun. Bro Sam part. Itu pun sedap. Just that part. Sampai yang na 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 na. Aku tak ingat lah sampai habis. Kira ujung dia. So Selalu kita pakai lah. Okay, so that's it lah. Kita nak terdengar Okay, dah. Dari tadi berbual 12 minit je. 2 minit. Apa nak cut lah? Nak end lah? Ya. Counting sekali lah, stand by. Okay, 3, 3, 2, 2, 1.